Nenek mahu tumpang. Malam itu hujan renyai. Jalan antara Ipoh ke Lenggong dipenuhi kabus tebal. Razak, pemandu van jenazah berpengalaman, ditugaskan menghantar jenazah seorang wanita tua kira-kira 70 tahun ke kampung asalnya. Jenazah sudah dibalut rapi, diletakkan di bahagian belakang van. Perjalanan biasanya sunyi, tapi malam itu ada rasa tak sedap menyelubungi hati Razak sejak dari hospital lagi. Sekitar jam 1 pagi, ketika melalui laluan hutan yang gelap, Razak ternampak seorang nenek berjubah putih berdiri di tepi jalan. Bertudung lusuh, wajahnya tunduk. Walaupun pelik, Razak berhenti. "Tok, nak tumpang ke mana?" tanya Razak. Nenek itu naik perlahan tanpa jawab apa-apa. Bau tanah basah menyelinap masuk seakan bau kuburan baru digali. Razak cuba berbual, tapi nenek itu hanya berkata perlahan, "Nak balik. Tempat aku." Suaranya serak, macam keluar dari rongga yang kosong. Razak cuba anggap itu cuma suara orang tua, tapi setiap kali van melalui kawasan gelap, nenek itu akan senyum halus, senyum yang buat bulu tengkuk Razak meremang. Setengah jam berlalu, Razak mula perasan sesuatu. Nenek itu diam, tidak bergerak. Kulitnya pucat kebiru-biruan. Matanya langsung tak berkelip. Bau yang tidak enak makin kuat sampai buat Razak nak termuntah. Dia nak buka tingkap, tapi nenek itu berpaling dan berkata, "Jangan." Razak mula rasa seperti dia menumpangkan sesuatu yang tak patut. Apabila sampai di kampung, keluarga jenazah sudah menunggu. Razak turun untuk buka pintu belakang dan serahkan jenazah. Tapi saat dia tarik kain penutup jenazah, darah Razak beku. Jenazah yang dia bawa itu adalah wanita tua yang sama seperti yang duduk di seat depan tadi. Baju sama, wajah sama, parut di muka pun sama. Razak memandang ke seat depan, kosong. Yang tinggal hanya kesan tanah basah dan bau busuk yang masih melekat. Ketua kampung menghampiri Razak yang pucat lesi. "Razak, jangan cakap kau ada tumpangkan sesiapa." Razak mengangguk perlahan. Ketua kampung berkata, "Arwah ni, masa ditemui dia berada dalam posisi duduk, bukan baring. Orang kampung percaya dia tak tahu dia mati. Dia selalu menumpang sesiapa yang bawa dia untuk balik sendiri." Razak lututnya longgar, hampir jatuh. Sejak malam itu, Razak tak berani lagi memandu van jenazah seorang diri. Kadang-kadang bila melalui jalan yang sama, dia terbayang nenek itu di seat penumpang dengan senyum halusnya dan suara perlahan, "Nak balik tempat rumah aku. Nak balik, nenek minta tumpang, ya."